Tiga golongan penyimpan emas. Tak semua orang sesuai simpan emas, tapi kalau anda tergolong dalam tiga golongan ni, memang wajib ada simpanan emas. Okey, golongan pertama, golongan yang tak boleh menabung. Dah kerja bertahun-tahun tapi akaun bank masih kosong. Duit cepat bocor walaupun dah cuba macam-macam cara. Okey, solusinya guna akaun gap auto debit, simpanan paksa yang confirm jadi. Golongan yang kedua, golongan yang menabung tapi hanya dalam ASB, tabung haji atau KWSP. Mereka tak sedar nilai duit makin terhakis sebab inflasi dan ringgit jatuh. Solusinya, tukarkan sebahagian simpanan jangka panjang 2 tahun ke atas kepada emas. Okey, ada tips. Simpan duit kecemasan 3 bulan gaji dalam ASB atau tabung haji dan selebihnya kita hijrahkan ke dalam bentuk emas. Golongan yang ketiga, golongan kaya tapi tak ada emas. Harta banyak tapi tak lupa emas. Titanic lah, tanpa lifeboat. Bila berlaku krisis, semua boleh tenggelam. Okey, solusinya, pakar kewangan sarankan sekurang-kurangnya 10% kekayaan dalam bentuk emas. Mentor emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, syorkan 1 kilogram emas untuk setiap keluarga sebagai insurans kekayaan. Jadi, kalau anda termasuk dalam salah satu dalam tiga golongan ini masih terbaik untuk kukuhkan kewangan dengan simpanan emas. Nak mula menyimpan emas dengan akaun gap, jom saya bimbing sampai jadi penyimpan emas berdisiplin. Jom sama-sama.